buku keris Melayu. Dia ada 5 jenis sebenarnya. Bermula dengan Jawa Demam ataupun Pekakar, bangunan yang sama jugalah. Kemudian ada Pipit Teleng, Patah Tiga, Tapak Kuda, last sekali Tajuk. Yang ni hulu antik. Antara saya jadikan guru bisu lah. Untuk keris Kedah ni, hulu Kedah ni dia nampak sedikit meninggi badan. Badan sedikit meninggi. Lepas tu pula hulu kita tak menunduk. Hulu sebelah-sebelah utara ni, Perak mai ke Kedah ni, ke atas ni, kebanyakan hulu lebih kepada, kalau ayat Dr. Muati, melenggak lah. Orang Kedah kata melenggak. Dia nampak macam mendongak. Lepas tu pula identiti untuk Kedah ni, untuk keris hulu sebelah utara ni, dia tak gemuk. Dia tak nampak gemuk. Dia macam slim. Sebabnya kalau kita tengok bentuk yang mendongak, bentuk yang mendongak ni, kalau kita melangut, kita mendongak, badan kita terlalu besar, dia jadi sakit. Sebabnya yang ni dari segi pertukangan lah, untuk pertukangan. Kok mana rupa yang kita nak buat pun, jangan bagi dia sakit. Maksud sakit ni, kedudukan ni, kalau kita tengok dia nampak lembut. Dia tak nampak macam terpaksa, dia tak nampak macam sakit lah, sakit. Istilah guru kami guna sakit. Jangan bagi dia nampak sakit. Sebabnya itulah kesenian Melayu. Kita pi kepada bab sampir. Kalau orang Kedah sebut sampiak lah. Bab sampiak ni, di bahagian sampiak ni lah yang akan orang kata apa, IC paling besar. Sebabnya dia melambangkan identiti kenegerian ataupun kedaerahan. Kita ambil kenegerian lah. Kalau orang tengok bentuk lagu ni, orang kata yang ni lebih kepada Perlis punya style. Kalau orang tengok yang macam ni, kita sembang bab keris Kedah lah kan, bab contoh Kedah lah kan. Yang ni orang akan kata Kedah. Ada juga setengah pendapat kata Kedah punya style ni macam JRLP apa semua tu. Itu pendapat. Kita dengar, kita raih. Okay, untuk keris Kedah, kebanyakan yang kita kenal, yang kita tahu, antara identiti dia nipis. Ada orang tanya, pasal apa nipis? Sebab bilah-bilah kebanyakan yang jumpa di utara ni dia nipis. Jadi kalau kita buat, kita orang badan besar, kita pakai baju kecil, jadi lagu mana? Jadi huduh lah. Kalau kita badan kurus, kita pakai baju besar, jadi lagu mana? Jadi gelebeh lah. Macam doktor kata, jadi huduh. Jadinya kebanyakan kita buat tu, orang kata apa, pakai baju, ukok baju di badan sendiri. Kebanyakan keris-keris yang jumpa belah utara ni, profil bilah dia nipis. Nipis. Sebab tu kita buat sarung dia nipis sikit. Berbanding dengan kalau sebelah-sebelah pantai timur ni, dia tebal. Dia tebal, dia lebar. Dia besar. Sebabnya sampir ni, bentuk-bentuk sampir untuk keris Melayu, dia adalah sampan. Dia bentuk sampan. Sebab setiap sampan, setiap daerah, setiap negeri dia ada dia punya identiti dia. Sebab tu kalau orang dulu daripada jauh dekat pelabuhan, Syah Bandar kan, dia tengok bentuk kapal, bentuk sampan mai tu, dia kenal dah. Yang ni daripada negeri ni, yang ini daripada Lancang, yang ni perahu jalur, yang ni Kedah punya style. Nama tu saya pun tak kerti nak sebut. Macam-macam pendapat lah nama kan. Ada yang kata gebeng, ada yang kata, tapi macam saya lebih kepada sampan lah. Sebab bentuk ni bentuk sampan.
Inilah identiti. Bila duduk di badan tu orang tahu dah. Ni orang Kedah ni. Sebab tu ada sesetengah pendapat dari segi pertukangan lah. Ada setengah tukang bila bilah tu lebih kepada bilah bila orang tengok ni, yang ni lebih kepada bilah belah pantai timur ni. Kita buat pakaian cara pantai timur, buat hulu sarung dekat dia cara pantai timur. Sebabnya pendapatnya itu hak dia. Jadi boleh juga bilah-bilah yang daripada Perak ke, daripada Kelantan, Terengganu ke, kita nak buat untuk keris Kedah, untuk buat sampiak Kedah apa semua boleh. Tapi kalau kita tengok pada bilah macam contoh ni, yang ni bilah yang lebar. Bila kita nak buat sarung nipis, dia jadi sikit sangat. Sebab tu bilah ni saya jual. Tinggal yang ni sahaja. Sebab dia orang Melayu ni dari segi ni lah, dari segi bab kesenian, kita ni mata kita dilatih untuk tengok benda yang cantik. Kita nak tengok benda segak, kita nak tengok benda elok. Kalau benda tu tak segak, benda tu tak elok, kita tengok macam tak. Sekali tengok lagu tu lah. Kalau benda tu segak, benda tu elok, kita kira nak tengok, duk belek dia. Itulah bab simetri dalam pertukangan ni. Untuk batang seronai, yang ni kita panggil batang seronai lah. Sebabnya yang dinamakan batang seronai tu, sebab dia ada pipit. Okey, untuk bahagian ni, bahagian batang seronai ni, yang dinamakan batang seronai ni sebab dia ada ni, bahagian ni. Untuk batang seronai ni kita belah dua, ada juga kita tebuk. Tapi kalau tebuk tu kebanyakan untuk bilah-bilah yang lebar. Kalau kita nak main nipis ni, kena belah lah. Sebab belah ni salah satu juga orang Melayu nak tunjuk ketekunan. Kita belah ni belah manual ni. Belah manual kena bagi sama. Kena bagi sama untuk belah. Yang ni yang dinamakan pipit. Sebabnya untuk lock, untuk keris Melayu ni, dia ada lock dia, keris ni. Keris dia lock bilah. Lock bilah ni bukan pada bahagian ni macam golok pisau parang bila kita sarung masuk ketak. Bukan. Lock keris, lock bilah dekat sini. Ni dekat sini. Contoh macam ni. Bila kita masukkan bilah ni, dia masuk, dia akan lock tang ni, nampak ni. Dia bergerak. Ni bahagian ni. Bahagian ni dia kena main. Ni. Sebab bila masuk dalam batang sampiak, masuk dalam bahagian sampiak ni, bila bilah tu masuk, bilah ni dia akan kepit kat sini. Inilah yang akan lock dia. Bukan dekat bahagian ni. Sebab tu pipit ni sangat penting. Sangat penting. Ni yang akan lock. Sebab tu kalau kita tengok sesetengah keris yang elok, maknanya tukang tu yang bila kita masukkan sarung tu, dia macam sedut. Bila kita nak buka, tap sikit dia keluar. Dekat sini ni. Dia macam ada hidrolik lah. Ni kat sini. Dia macam vacuum. Vacuum. Masuk. Sebab tu kita keris, kita tak tolak macam pedang, tak. Sebabnya bila masuk, dia makin sedut. Itulah lock dia. Okey. Untuk Kedah punya signature lah belah kita kan, belah utara ni. Ni, bahagian ni. Ada yang kata ekor lipas, ada yang kata ekor pari, ada yang kata ekor belangkai. Itu macam-macam lah. Tapi bentuk dia macam ni. Ada kepala, ada ekor.
Ni bahagian ni. Dia bahagian ni, kalau ikut dulu, bahagian ekor bawah ni, kita tak lock sebenarnya, kita tak gam. Sebabnya yang ni adalah senjata juga ni. Sebab tu bahan-bahan, kalau kita tengok bahan untuk bahagian ni, bahagian ekor ni, yang ni tanduk. Tanduk. Dia bahan-bahan yang keras. Kayu-kayu yang keras. Gading, tanduk, lepas tu kayu kemuning emas. Asal? Iya. Cara nak buat dia boleh macam ni lah. Potong. Lepas tu pula, dekat bawah ni pula, bahagian bawah ni juga, dia ada pipit dia. Bukan kita belah terus. Sebabnya kerih ni, dia akan lock di atas, di bahagian pipit atas ni, dan di hujung bilah. Di hujung bilah ni dia lock juga. Ni.